Assalamualaikum semua. Hello, hai. Hari tu kami mau share kita apa keistimewaan satu Syawal. Kami mau highlight 5 perkara. Nombor 1 is hari kemenangan. So apa hari kemenangan tu? Pada kita dah menang lah nak. Okey, kita dah berpuasa selama 1 bulan dan kita celebrate dengan adanya bulan Syawal, which is hari raya lah. So nombor 2 is hari pengampunan. Lalu first day raya lepas salat raya semua nak mesti kita berjarah nak dah orang tua bersalam lah. Kita bermaafan lah dengan siapa-siapa yang kita kenal lah. So nombor 3 is kami mau highlight hari silaturahim. So hari silaturahim tu is mengeratkan hubungan kita dengan keluarga, serta sahabat dan kawan-kawan kita. Tetapi kita berjarah rumah ke rumah, salam, tanya khabar. So yang keempat is hari takbir dan kesyukuran. Kita akan dengar lah takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa si familiar dengan takbir raya? Selalu kita akan dengar lah takbir raya tu. So lepas itu kita rasa syukur lah dengan nikmat yang kita dapat tu. So yang terakhir is sunat bersedekah. So sunat bersedekah tu bersedekah lah dalam hari raya tu kan ada orang buat open house, kita datang lah ke rumah ya, keluarga ya pun beridang kita. So ialah antara 5 hari penting untuk satu Syawal.